Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalam wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Piyu Amin untuk sama-sama kita menceritakan tentang kebaikan-kebaikan dan juga manfaat dalam kita melaksanakan ibadah solat. Tidak lain tidak bukan apabila kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah solat, ia datang dalam perintah al-amru bil wujub, iaitu arahan dengan kewajipan. Melaksanakannya adalah wajib dan mendapat pahala, dan meninggalkannya adalah kemungkaran dan dosa. Maka sebab itu apabila kita melaksanakan solat, sudah tentu ada pahala bagi mereka yang mengerjakan solat dan ada balasan bagi mereka yang meninggalkan solat. Maka hari ini kita nak bercerita tentang balasan mereka yang meninggalkan solat. Jangan tinggal solat, sebab balasan meninggalkan solat ni cukup dahsyat dan menakutkan. Sebab itu perkara pertama sekali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita melalui hadis riwayat Tirmizi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Yang bermaksud, sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisap bagi seorang hamba pada hari kiamat ialah solatnya. Solat tu. Jika solat kita sempurna, maka dia telah berjaya dan selamat. Tetapi jika solatnya cacat, mana kata ada masalah dalam pelaksanaan solat, tak sempurna solat, meninggalkan solat, maka dia tergolong di kalangan orang yang gagal dan rugi. Gagal dan rugi di hari akhirat adalah gagal dan rugi abadan abada, selama-lamanya. Tidak ada yang boleh membantu kita, tidak ada siapa yang boleh menyelamatkan kita asbab daripada kegagalan dan kerugian di hari kiamat. Dan sebab itu juga kalau kita melihat daripada surah Al-Mudaththir ayat 42 dan ayat 43, yang mana kadang-kadang ada orang bertanya, bagaimana keadaan dan juga apakah bukti mereka yang meninggalkan solat akan mendapat balasan di hari akhirat? Maka buktinya melalui juga surah Al-Mudaththir ayat 42-43 yang berbunyi, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Yang bermaksud, setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Maka orang-orang yang bersalah itu mengatakan bahawa sesungguhnya kami tak tergolong di kalangan kumpulan dan jamaah mereka-mereka yang melaksanakan solat. Mana mereka ini memperakui apabila mereka masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, ditanya oleh ahli neraka, kenapa kamu masuk dalam neraka? Jawapan pertama yang mereka kuatkan, yang mereka suarakan, yang mereka luahkan tentang keadaan diri mereka, iaitu mereka tidak melaksanakan solat. Maka sebab itu para ulama telah bersepakat bahawa orang-orang yang meninggalkan solat kerana ingkar akan kewajipannya. Maknanya apa maksud ingkar dengan kewajipan? Dia sebut, dia faham, dia yakin tak ada kepentingan dengan solat. Tak perlu solat. Tak dapat apa pun dengan solat. Solat ke tak solat ke, duit masuk juga. Solat ke tak solat ke, makan kenyang juga. Solat ke tak solat ke, tidur nyenyak juga. Maka diingkar dalam melaksanakan solat, maka dia dikira sebagai kafir lagi murtad. Justeru mereka-mereka ini hendaklah bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, maka perlulah kamu untuk bertaubat dengan taubat yang nasuha. Dan para ulama Syafi'i dan Hambali mengecualikan bagi orang yang mengingkarinya kerana jahil, disebabkan mungkin baru memeluk agama Islam atau seumpamanya. Dan dia juga boleh dikira sebagai murtad. Sebaliknya hendaklah dia diberitahu tentang kewajipan tersebut, yakni melaksanakan solat. Sekiranya dia kembali mengingkarinya, tak nak laksanakan solat, maka dia boleh mengingkarinya dalam keadaan dia dihukum dengan murtad. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, bagi orang yang meninggalkan solat kerana malas, likaslan, maka para ulama fiqh berbeza pendapat tentangnya, tetapi dia tidak mengingkari kewajipan. Para ulama Syafi'i dan Maliki berpendapat bahawa jika dia tidak bertaubat, maka dia boleh dihukum bunuh. Berat tu. Mayatnya dimandikan, disolatkan, dikebumikan sebagai orang Islam di perkuburan Islam. Dan ini juga dalam keadaan bagaimana mereka yang meninggalkan solat kerana malas, kerana tak tahu, kerana tak nak, kerana tak yakin. Kedudukannya, grade dia, level dia adalah keadaan yang cukup menakutkan dan terbuang dalam agama ini. Jadi kalaupun kita boleh berjaya di dunia, namun kita gagal di hari akhirat, apakah ertinya?
Di manakah mahu kita letakkan diri kita? Ada di kalangan kita bukan tak tahu solat tu penting, bukan tak tahu solat tu wajib, tapi mungkin kerana sibuk kerja, kerana kurang ilmu, kerana tak ada persekitaran yang baik tentang solat, tak ada orang mengingatkan dia tentang solat, maka dia jadi orang yang lalai dalam solat. Perkara berkaitan dengan lalai dalam solat ni Allah Taala sebut dalam surah Al-Maun ayat 4 hingga 5. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Yang bermaksud, kalaulah orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan agama, maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang ahli solat. Ahli solat pun dapat kecelakaan, kebinasaan daripada Allah, iaitu mereka-mereka yang ahli solat, tahu kena solat, tahu wajib solat, dah biasa solat, tapi mereka lalai dalam menyempurnakan solatnya. Dan Imam Zahabi menukilkan dalam kitabnya Al-Kabair dalam halaman 30 hingga 36 bahawa solat adalah diumpamakan sebagai pertalian hamba dengan Tuhannya. Yang mana orang yang memutuskan tali ini, hubungan ini, sudahlah dikira sebagai dosa besar. Maka apatah lagi apabila dia mengingkari kewajipannya atau memperkecil-kecilkan orang yang mengikat talinya, hubungannya dengan Allah dalam keadaan itu, maka boleh dianggap kafir, mempermain-mainkan hukum solat. Dan jika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terus dihukum sebagai orang yang berdosa dan kafir. Dan orang yang mengakhirkan waktu solat, melambat-lambatkan waktu solat sengaja, tak ada sebab, tidur dululah, makan dululah, rehat dululah, daripada waktu yang asal sehingga sampai pada waktu solat yang lain, mereka ini dinamakan sebagai orang yang lalai. Wailul lil musallin. Akan tetapi mereka ini bukan saja telah sia-siakan masa yang ada, sekadar mengakhirkan masa, maka mereka juga telah disediakan satu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, neraka wail. Iaitu neraka yang paling dalam, lembah yang paling dalam neraka Jahannam, yang mana tuan-tuan rahmati Allah, kalau dicampak gunung ganang di dalamnya, maka akan hancur, akan lebur. Inilah tempat bagi mereka yang sengaja lalai dalam solat. Yang pertama, sengaja lalai, tinggalkan solat. Dan yang kedua, akhirkan waktu solat, lambat-lambatkan waktu solat dalam keadaan tidak ada perkara yang memdaruratkan dia untuk melambatkan solat. Semua ini ada balasan besar, ada satu kecaman hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bermuhasabahlah kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada waktu-waktu yang kita boleh melaksanakan solat dan ada waktu-waktu yang kita tidak dibolehkan melaksanakan solat. Yang tidak dibolehkan untuk kita melaksanakan solat ini disebut sebagai waktu makruh solat. Kita kena tahu supaya kita dapat menyempurnakan ibadah solat kita dan dapat kita tambah ilmu kita berkaitan dengan fiqh solat ini. Yang pertama, dimakruhkan kita solat pada 3 waktu yang disebut dalam keadaan makruh tahrim. Makruh ada dua keadaan, makruh tanzih dan makruh tahrim. Makruh tahrim ialah makruh yang hampir ke tahap haram. Dan makruh tahrim ini adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat secara tegas. Tetapi dalil yang menunjukkan kepada larangannya bersifat zanni. Maka sebab itulah ia diletakkan dalam kedudukan makruh tahrim. Dia hampir dengan haram tetapi kategorinya makruh. Oleh itu, makruh tahrim dianggap mendekati hukum haram. Bahkan ada ulama yang menyifatkan sebagai bentuk haram yang lebih ringan. Dengan kata lain, perbuatan yang dihukumkan makruh tahrim berada di antara makruh biasa dan haram. Maka perlulah untuk kita tinggalkan. Mudah kata benda-benda makruh, tapi lebih lagi dalam kita nak melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu untuk kita elakkan. Sekarang sediakan pen, sediakan kertas, sediakan nota, kita nak catat apakah waktu-waktu yang makruh untuk kita laksanakan solat. Yang pertama, waktu yang makruh untuk kita melaksanakan solat adalah waktu selepas subuh sehingga matahari naik. Iaitu selepas selesai waktu subuh sehinggalah matahari naik kira-kira setinggi tombak. Iaitu sekitar 10 hingga 15 minit selepas syuruk. Saya kira tuan-tuan perempuan mungkin dah faham makna selepas waktu subuh. Kemudian dalam keadaan tersebut ada waktu-waktu yang kita rasa ada waktu renggang, waktu kosong, waktu itu waktu makruh untuk kita melaksanakan solat. Yang kedua, waktu ketika matahari tegak di atas kepala.
iaitu waktu matahari berada di titik tertinggi di langit, iaitu sebelum zuhur bermula. Ini juga ada beberapa pandangan para ulama. Dan yang ketiga, ini juga yang disepakati oleh para ulama, iaitu selepas asar sehingga matahari terbenam, iaitu mulai selepas selesai solat fardu asar sehinggalah matahari terbenam sepenuhnya. Dan ini berkait dengan satu dalil daripada Nabi SAW, daripada Uqbah bin Amir, yang bermaksud terdapat 3 waktu di mana Rasulullah SAW melarang kami untuk menunaikan solat atau mengebumikan jenazah, iaitu ketika matahari mula terbit hingga ia naik sepenuhnya, dan seterusnya ketika matahari berada tepat di tengah langit, yang di tengah hari, hinggalah ia bermula condong ke barat, dan seterusnya ketika matahari hampir terbenam dan ia benar-benar terbenam. Ini daripada Sahih Muslim, hadis ke-831. Manakala bagi mazhab Syafi'i, terdapat 2 waktu makruh tanzih yang kita sebutkan tadi. Makruh tanzih, makruh yang ringan pada waktu solat, iaitu waktu yang tidak digalakkan untuk melaksanakan solat. Disebutkan sebagai tidak digalakkan untuk melaksanakan solat sunat, namun larangan ini hanya sekadar bersifat ringan. Perbuatan solat pada waktu tersebut sebaiknya kita elakkanlah, dan tetapi jika seseorang melakukan, ia tidak dianggap berdosa dan tidak termasuk dalam kategori haram. Dan hukum ini, tuan-tuan rahmati Allah, bertujuan untuk mengelakkan perbuatan yang kurang sesuai, yang tidak selesa, yang tidak sempurna melalui apa yang Nabi SAW sabdakan kepada kita, kerana setiap waktu-waktu ini ada keberkatannya, ada ketentuannya di dalam agama kita. Dan 2 waktu yang tidak utama untuk kita melaksanakan solat adalah selepas solat subuh sehingga terbit matahari, dan selepas solat asar sehingga terbenam matahari. Dan ini semua kita maklum bahawa 2 waktu ini adalah waktu yang makruh, yang masyhur di sekeliling kita. Dan kita kecualikan hukum makruh ini pada 3 keadaan. Yang pertama, ada sebab-sebab yang terdahulu. Makna kata dalam keadaan kita melaksanakan solat sunat wudu dan sebagainya, solat sunat tahiyatul masjid, itu diberikan pengecualian. Yang kedua, solat ketika matahari berada di tengah langit pada hari Jumaat juga tidak dimakruhkan, kerana solat pada hari Jumaat ketika matahari istiwa tepat di atas kepala. Bagi sesiapa yang hadir solat Jumaat, ini perkara yang biasa dan perkara yang selalu kita laksanakannya. Dan yang ketiga, solat di tanah haram Makkah, iaitu menunaikan sembahyang di kawasan tanah haram di Makkah, adalah dikecualikan daripada larangan-larangan tersebut kerana fadilat, kelebihan yang terdapat di Masjidil Haram ataupun di tanah haram Makkahul Mukarramah. Maka pengecualian ini dan juga kisah-kisah ini maka boleh dijadikan sebagai dorongan, panduan kepada kita supaya kita ambil cakna, kita ada kesedaran waktu yang sempurna untuk kita melaksanakan solat dan waktu makruh untuk kita melaksanakan solat. Moga-moga bermanfaat, dijadikan sebagai nota harian dan dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam.